Kerajaan Persekutuan akan membuat penyelarasan serta penambahbaikan terhadap pelaksanaan e-invoice serta cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi memudahkan syarikat kecil, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata pengenalan e-invoice itu memang baik, namun dari segi pelaksanaan ada kalanya memberikan masalah kepada syarikat-syarikat kecil. Katanya beliau dengar permasalahan itu dan sedia membuat penyelarasan, namun tidak boleh umumkan sekarang kerana ini masa kempen. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Ramah Mesra dan Makan Malam bersama masyarakat Cina disandarkan pada malam 26 November. Beliau berkata pada pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 ini, PH tidak akan membentuk kerajaan negeri, sebaliknya bersedia memberi sokongan bagi memastikan kerajaan negeri yang dibentuk kelak dapat bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan.